Alright guys, setahun kita orang rahsiakan perkara ni. Just nak beritahu korang akhirnya kita orang pun sebenarnya baru tahu pasal rembayung ni. So, kita sekarang ni memang rembayung tak buka lagi. Itu rahsia yang lagi satu nak beritahu kat korang. Tapi walaupun kedai ni belum buka, tapi dah ada review. Bukan saja review dekat Google Review, kita nampak juga ada orang buat konten review pasal restoran yang belum buka ni. Tapi physically ada orang yang pergi tengok and tangkap gambar and buat review pasal rembayung. Salah seorangnya kami lah. Okay. Alright guys. Restoran rembayung ni berhadapan dengan Hotel Kuala Lumpur. Jadi kalau you tengok dekat sini memang dah start dah ramai orang datang riki-riki tempat ni. Pasal apa? Diorang tak naklah sesak jalan nanti. Maksudnya bila dah ada pembukaan oleh Karul Aming nanti, senang. Dah boleh riki dah tempat tu kat mana, nak parking, tempat mana kau nak selit, semua. Kerja-kerja untuk menyiapkan rembayung ni dijangka siap pada bulan Januari. Jadi semua pekerja-pekerja sedang berusaha keras untuk menyiapkan restoran rembayung. Yang diperkatakan semua pekerja-pekerja rembayung adalah pekerja lokal, pekerja tempatan. Sebanyak 50 orang tenaga kerja di dapur. Dan ini merupakan usaha yang baik oleh anak tempatan kita, iaitu bagi memajukan ekonomi orang Malaysia. Riding free through the storms and the evergreen. Bessie Kelly. Alright guys, so korang dah tengok tadi Karul Aming punya restoran rembayung. Kita nak mencari lunch sekarang ni dekat Kampung Baru. Pada weekend restoran yang best-best banyak tutup. Biasa kalau lunch restoran yang best-best pada weekdays, weekend tak buka. Jadi kita pergi ke arah Jalan Damai ni. Biasa bila kita pergi ke Hidang KL di Jalan Damai, kita akan encounter satu restoran ni yang kita nak cuba sekarang ni. Nama restoran tu apa yang? Rumah makan. Rumah makan kot. Betul, rumah makan nasi kampung. Rumah makan nasi kampung ni. Banyak juga kereta. Ya. Parking luar kat mana? Tak ada space dalam. Kat mana? Situ. Alright. Turun dulu lah. Alright guys, kita sekarang berada di rumah makan nasi kampung di Jalan Damai. Ini kita first time, pasal kita selalu lalu sini untuk nak pergi makan hidang. So kita... Tapi dia punya review mengatakan restoran ni kat Jalan Damai kan, harga RM5 bintang, tapi dia kualiti dia macam hidang KL tapi harga food court. Tapi penuh guys. Kita orang memang sebenarnya nak pergi makan hidang KL, tapi pasal kita 2 orang je. Hidang KL ni at least kena makan 4 orang lah. Pasal dia hidang kan. Kalau kita makan berdua, boleh order 2 lauk je lah. Yeah. So kita nak cuba makan sini. Alright, let's go. Ada ikan bakar. Wah, asam sedap. Ada nasi ayam. Penuh guys. Ada dessert. Ayang. Tengah rekod.
Wah, wah. Saya tengokkan video. Oh, terima kasih. Ni semua aneka sayur, ulam-ulam. Right juga bang? Right juga? Tengok. Tengok je. CCTV tu. CCTV Menyelerakan ya guys. Ada apa? Oh, sup. Ada gulai kawah. Ha? Duduk dulu lah. Boleh kira. So guys, aku ambil ikan apa? Ikan bawal. Ikan bawal goreng. Udang sambal petai 2 ekor. Dan masak lemak. You? Hai, ulam-ulam. Ketam seekor. Daun turi dan Ikan bilis. ya. Udang ni 2. Udang ni 2. So kita try guys. Wow. I tak nampak ketam. Oh tidak, I letak kuah ketam. Terima kasih. So, ni namanya daun turi. Nenek I dulu selalu masak ni. Lama tak makan. Bismillah. Dan hati. Allah. So suasana tempat ni walaupun crowded, dia tenang. Dia pasal lagu-lagu kampung. Macam kedai bapak aku, nasi dagang Pak Malok. I ambil nasi tadi pun supu je. Tapi yang banyaknya lauk. So guys, review kat kedai ni diorang kata restoran bertahun 5 bintang tapi harga macam food court. Tengok berapa harga? Not bad. Berapa total? 11 tambah 7 18 24 28 29, tak sampai RM30 guys. Ada ketam, ada ikan bawal, ada udang. I rasa macam nak kena ambil piring satu lagi makan ketam ni. Saya pergi ambil. Kita ambil ketam ni tak sini lah guys. So sementara kita nak tunggu restoran Rembayung tu buka pada 2026 Januari So walaupun orang nak buka, confirm waiting list banyak kan. So kita try restoran-restoran yang lebih kurang. Aku ajak pergi Hidang tadi. Dia kata pasal Hidang dah orang dah biasa pergi, orang dah tahu. So kita pergi yang kurang orang tahu. Mungkin orang lain dah ramai juga makan restoran ni. Tapi pasal kita orang selalu lalu je bila nak pergi Hidang di Jalan Damai ni. Tapi harga dia murah kan. Untuk tempat macam ni ya. And dia punya suasana. Lepas tu And then people dia friendly. ya. Lepas tu harga murah pula tu. Fresh. So recommended lah. Ayat ni bawang ni, yang purple ni. Terung. Aduh. Ulang.
So dia punya pelayan pun friendly, dia punya penjaga parking pun friendly, borak tadi. I dah ambil video yang pakcik tu tanya pasal motor tu dengan you. You ambil juga petai yang ni. Tadi dia kata wife dia sikit apa? Stroke. Stroke. So tadi security tadi tu, orang Melayu kita, dia wife dia stroke. So dia nak jual dia punya skuter Symphony 250. So kalau ada siapa nak membeli dan berbakti Membantu sikit lah. untuk membantu pakcik tu, boleh datang restoran ni. Dia jaga parking kat depan tu. Dia pakai NMAX. So dia nak jual dia punya Symphony tu. Sebab Symphony 250 tu dia biasa ride dengan wife dia. So bila wife dia dah stroke, dah tak ride, so dia nak jual lah Symphony tu. Tapi harga tu lah, because banyak skuter 250 sekarang di market, dia susah sikit nak jual. So kalau korang nak offer dia, datang ke restoran ni, dia jaga parking kat bawah pokok depan tu, cakap, bang, saya nak tolong abang, saya nak beli Symphony. Kalau korang memang nak cari lah. So far you okay lah? Puas hati. I tadi terfikir dah nak masak lemak ataupun nak asam pedas. Pasal pedas pari kan? Dia ada ketam ni macam wow. Murah guys. Ketam kat mamak bos, sekor RM30. Ini kita dah makan semua ni, tak habis RM30. Dia memang awal-awal dia dah letak harga. Dia kata daripada RM6 ke RM12. Maksudnya I punya ketam ni RM6. Semalam kita makan kat Hamidiah pun 100 lebih. 100 lebih. 110. My God. Hamidiah Pasal anak perempuan kami suka Hamidiah. Jadi semalam pergi ke sekolah menang anugerah, kita reward lah dia. Pada abang tadi yang tegur aku, subscriber, dia kata dia masih CCTV untuk nak beli motor. Komen kat bawah bang. Terima kasih support, terima kasih tegur. Abang yang mana? Kat kaunter ni. Tadi masa buat review Rembayung tu, ramai juga yang datang bertegur-tegur kan dengan you. Oh, terima kasih siapa yang datang tegur ni. Sorry tadi tengah sibuk sikit, tengah fly drone susah nak borak. Drone tu siap terbalik guys. Terbalik. So guys, kalau korang nak beli Neo tu, aku letak di apa panggil tu, shop kat bawah, Link. ikon bag tu. You rasa? Aku tak makan banyak sangat pasal tengah on diet. Kena lose. Sempena tahun baru. Sebelum tahun baru aku ada nak target nak lose berapa. Okay guys, bagi kita orang makan dulu. Baik, jumpa lagi. Okay guys, kita pergi bayar. Just nak make sure harga tu betul ke. Macam murah sangat.
Because aku kira manually tadi sendiri. Hai. Oh, murah guys. 39. Cik, terima kasih. Okay. Okay. RM39. Lupa nak ambil aku air salah tu. kira ni. Kenapa? Main Sepatutnya congak je because tulisan dia. Tapi but still 39 tu dengan ada ketam, dengan ada seekor ikan bawal, ada udang 2, udang petai, murah guys. ulam-ulam. Yang dalam wallet air ada duit tak? Ha? Dalam wallet air ada duit tak? Tak ada, ada Thai baht je. Kan lah, tu duit China. China. RMB. Sekejap, I nak letak balik. You tak ada cash? I tak ada. I ada cash, tapi cash tu dekat dalam handbag satu lagi. I tak buat drone ni lah untuk kita selfie. Jom. Pakcik nak jual Symphony tu. Kalau orang dah tengok YouTube saya, saya suruh kontak Pakcik lah. Berapa nombor phone Pakcik? 011 11 84 84 54 54 39. 39. So Lego murah je betul nak pakai masuk. abang ni orang rumah dia kena stroke, dah dulu selalu ride sekali dengan orang rumah kan. Naik Symphony tu. So abang ni nak jual Symphony tu. So kalau korang minat boleh kontak abang. Okey. Abang ni kerja depan Tok rumah Wan, Tok Wan. Okey, terima kasih Tok Wan. Pelakon. Pelakon drama TV Kalau korang orang lama mesti kenal ni. Ni director. Yang Kawasan sini je. Daripada guna kodak tu. Tok Wan nama? Ya, Tok Wan. kakak tu. Tu Cinta itu buta. Oh, ni semua pelakon ni. Pelakon. director Kapa. So sekarang cerita yang tengah viral tu apa? Okay. Cerita itu buta. Okay, terima kasih. Jom kita. Boleh jumpa pelakon. Dia orang punya yang jaga parking tu, pelakon 2 orang. So, abang tu nama dia apa? Tok Wan. Tok Wan. Berlakon cerita. Dia cakap drama apa Ada dia cakap. Lepas tu Dia jadi pencegah maksiat tangkap Ukasha. Ukasha Sandros guys. Cinta itu buta namanya. Nama drama saya tu. cerita drama yang sama diorang berlakon. Drama yang sama. So mereka ni gig workers lah. Gig workers ni boleh dia buat kerja sementara lah. Jadi tolonglah support akak-akak kita dan abang-abang kita kat luar sana yang gig workers tu. So abang tu dia macam aku cakap tadi, dia nak jual Symphony 250 dia. So kalau ada yang berminat boleh kontak nombor phone yang tadi aku sebut tadi, dan nanti kita tulis kat bawah. Alright. Let's go. Lupa pula pakai jaket. Macam nak hooch. Saya buat tangan kanan. Handle tu. Kamera sebelah. Bagi signal kat sebelah lagi tangan. Nampak? Kita pillion kena function. Alright. See you later. Okay, kau nampak helmet baru aku pakai ni, open face daripada LS2. Aku nak review sikit. Open face LS2 ni harga dia kalau time 12-12, 11-11 tak apa RM300.
Dia open face LS2 yang paling murah sekali. And aku suka pakai ni. Sebelum ni aku pakai open face ni GB yang bini aku pakai ni. Tapi aku dah tinggalkan dekat China pasal banyak dapat barang kat China tu. LS2 pun bagi helmet kat China. So ini ada satu lagi helmet daripada LS2. Aku suka helmet ni because first dia ringan lagi daripada GB. Second, dia punya angin tu, apa dia tulis sini? Airflow. Airflow. Yes. Airflow 2. Memang dia punya ruang angin tu besar kat atas ni, boleh rasa angin masuk. And kalau hujan, korang memang kena tutup because memang basah. Dia punya lubang tu bukan halus-halus kuku macam helmet macam ni. Ini memang besar. Boleh masuk aku rasa boleh masuk jari lah. Dia ada besar kat atas ni. So kejap lagi aku akan tunjuk close up. Alright, let's go. Alright guys, yang macam aku mention tadi, ini dia LS2 Airflow 2. Open face LS2 yang paling murah. Yang aku suka sebelum ni memang aku pakai GB. Sekarang ni pasal LS2 sponsor. So aku dah start pakai LS2. Jangan pasal orang cakap oh LS2 sponsor kau puji-puji LS2. Tapi sebenarnya bila aku dah try LS2 ni memang best. Dia selesa. Yang paling aku suka sekali dia punya lubang angin ni yang 3 ni besar. Kau boleh rasa angin tu masuk dalam. And dia akan keluar kat belakang ni, kat bawah ni. So the whole place ni akan masuk angin and dia akan keluar kat bawah ni. And aku suka juga dia punya padding kat dalam ni selesa. And dia rasa ringan. Harga dia kalau time 11-11, 12-12 tu bawah 300 tu kira murah. Masa aku tengok masih tak ada 11-11 tu dalam 350. So aku akan letak link kat dalam shop aku. Kalau korang berminat dengan ni, bila time 12-12, 1-1 ke apa, kalau bawah 300 korang grab. Memang murah. Secondly aku nak tunjuk korang macam biasa, kalau korang perasan video aku banyak sekarang Neo 2. Ini dia Neo 2 yang aku pakai. Memang aku suka pasal dia dah berapa kali jatuh. Kalau korang tengok video-video macam bawa YP ke apa, jatuh, hilang, dapat balik jumpa. And then dia memang smart. Dia dapat elak. Dia sebenarnya dia patut elak obstacle, tapi kadang-kadang terlanggar juga. Macam selalu dia wire-wire yang halus-halus tu dia tak dapat detect, dia langgar juga. And kalau kita follow me laju sangat pun dia akan langgar. Third aku nak tunjuk kat korang ni Auchi TPMS system yang ada Apple CarPlay dan Android Auto. So sekarang tengah ada promo guys. Aku akan letak link kat bawah, kat dalam description. Dan aku punya promo code guys. Ini korang boleh tengok dia punya tayar pressure 39. Pasal aku tadi dah ride, so sekarang dia dah masuk dalam Apple CarPlay, dah masuk Waze lah. So kalau nak tengok balik dia punya tayar pressure tu, pergi balik home ni. And boleh tengok dia punya temperature juga. Temperature dia boleh nampak kat sini. So temperature dan tayar pressure ni memang bagi aku penting guys. Especially kalau motor korang tak ada TPMS. Motor mahal pun macam Harley aku pun tak ada TPMS guys. So korang kena berhati-hati, kena careful dengan tayar pressure korang. Because bila tayar sejuk kurang grip. And bila kita tak tahu tayar pressure kita, kadang-kadang slowly dia pancit, kita bila dah tahu tu dah terlambat. Takut kita tengah corner, baru kita tahu dah jatuh, baru kita perasan sebenarnya tayar kita dah, pressure dah lari. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you for support Basically. Let's go. Boom. Basically, riding free through the storms and the evergreen. Basically, chasing dreams. Every mile's a memory. The rivers run like veins in the land.
speaks loud when you understand. Dust and rain paint the road I roam. The bike's my compass, the wild's my poem. Every shadow hides a spark, every sunrise breaks the dark. Bessie Kelly, riding free through the storms and the evergreen. Bessie Kelly, chasing dreams. Every mile's a memory. The throttle sings a song of fire. Every twist and turn takes me high.